Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan agar-agar penyejuk tekak yang sedap, iaitu agar-agar santan pandan. Untuk buat agar-agar ni kena buat dua jenis agar-agar, iaitu agar-agar santan dan juga agar-agar pandan. Okey, untuk buat agar-agar santan ni saya gunakan Nutrijel yang perisa kelapa. Okey, masukkan 1 bungkus Nutrijel tadi. Kemudian masukkan juga 400 ml air. Tambahkan juga 3 sudu besar santan pekat dan juga 2 sudu besar gula. Kalau ada air kelapa lagi sedap, tapi ni tak ada, bolehlah pakai air masak biasa. Masak agar-agar santan ni pakai api yang sederhana, sambil tu kena sentiasa kacau lah. Okay, bila dah berbuih halus bahagian tepi kuali tu, okay, bolehlah matikan api. Kemudian kita masukkan ke dalam bekas untuk disejukkan. Sambil tunggu agar-agar santan ni mengeras, bolehlah buat agar-agar yang kedua, iaitu agar-agar pandan. Okay, dalam satu periuk ataupun kuali, kita masak dulu agar-agar tali. Timbang 8 gram agar-agar tali bersama dengan 500 ml air. Sebelum tu saya dah sediakan beberapa helai daun pandan, lebih kurang 5 helai daun pandan. Gunting kecil-kecil, kemudian kisar dan jadikan 300 ml air pandan. Bila agar-agar tali dah pun mula larut, okay, bolehlah masukkan air pandan tadi. Masukkan juga beberapa titis berwarna hijau untuk nak naikkan warna. Dan jangan lupa masukkan 3 sudu besar gula dan juga sedikit garam. Kacau semua bahan ni sehingga sebati. Kemudian kita masak sehingga air mendidih. Okay, bila dah mendidih macam ni, bolehlah matikan api. Okey, agar-agar santan tadi dah pun mengeras sepenuhnya. Okey, untuk nak dapatkan motif macam isi kelapa tu, bolehlah sediakan pisau pemarut isi kelapa macam ni. Tarik pisau ni pada permukaan agar-agar ni, so dia akan jadilah macam isi kelapa. Okey, kalau tak ada pisau ni boleh je pakai pisau biasa. Kita hiris nipis-nipis. Okey, dah jadi dah agar-agar santan kelapanya. Kemudian sediakan loyang yang berukuran 7 ataupun 8 inci. Isikan agar-agar pandan tadi secara berselang-seling dengan agar-agar santan. Okey, letakkan sedikit demi sedikit. Kemudian bila dah agak keras lapisan yang sebelum tu, okey, bolehlah tindan dengan lapisan yang seterusnya. Okey, kita ulang lagi langkah yang sama sehingga semua agar-agar tadi tu siap diisi ke dalam loyang. Okey, dah siap isi ni, kita sejukkan dulu agar-agar ni bawah kipas lebih kurang 1 hingga 2 jam. Okey, ni dia agar-agar tadi dah pun keras sepenuhnya. Sisik bahagian tepi loyang tu pakai pisau supaya ada ruang udara. Kemudian barulah terbalikkan ke atas talam ataupun dulang. Sediakan pisau pemotong agar-agar. Kemudian kita potong agar-agar ni mengikut saiz yang kita nak. Okey, ni dia dah siap pun agar-agar santan pandan tadi. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, bau dia sangat wangi dan rasa dia pun sangat sedap. Gabungan di antara pandan dan juga santan tu memang ngam. Nak sedap lagi, kita simpan dalam peti sejuk, sedap dimakan kalau time panas macam ni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.